الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. Surah Al-Qari'ah, ayat yang pertama hingga sampai ayat yang ke-11. Kita baca habis surah tu surah, tapi kita nak buat makna ni sekerak jadilah. Al-Qari'ah, Qari'ah ni hari kiamat. Hari kiamat ni nama dia banyak. Al-Qari'ah, At-Tammah, Al-Zukhraf, banyaklah. Hari kiamat dia nak ayatnya bila berlakunya hari kiamat, manusia ni duduk dalam kelas kabut huru-hara, tak tahu mana hulu, tak tahu mana hilir, anak pok tak kenal lagi mari. Kalau kenal pun tak ada nak cara. Ini huru-hara yang berlaku, yang Tuhan nak bagi kita ni sedar. Al-Qari'ah, yang mana surah ni mengandungi 11 ayat. Dia adalah surah yang ke-101. 101. Pagi kemarin kita baca surah yang ke-102. Ini 101. Kita hundur klik. Al-Qari'ah, hari kiamat. Tahu ke tak kita apa hari kiamat? Tuhan berfirman, Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat tu? Wa ma adraka mal Qari'ah, muntahukah apa hari kiamat tu? Tengok dia ulang royak kata hari kiamat. Lepas tu apa hari kiamat? Muntahu ke tak? Hari kiamat tu apa? Nak suruh kita ni perhati molek huru-hara hari kiamat. Mungkin tak masuk dalam otak kepala kita, tak terbayang apa yang akan jadi, akan berlaku dengan kita semua ni. Sebab tu dia royak tekan, soalannya tekan suruh kita ni kena molek hari kiamat. Lepas tu dia tanya, apa hari kiamat? Mu tahu tak apa hari kiamat? Tak kena kita nak tanya, dia nak royak sendiri. Tuhan royak mari kita sendiri. Hari kiamat ni, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari kiamat ni iaitu hari yang mana manusia pada hari itu seperti mana apa ni, anak-anak yang bertebaran. Anak-anak atau dalam surah yang lain Tuhan kata kal janrad. Jarrad maknanya serupa dengan belalai-belalai gitu, selerok kabur, tidak tahu hulu, tidak tahu hilir, tak kenal siapa. Lagu mana kita tengok anak-anak tu, bila kita pijak tempat dia, pijak sarang dia, tumbuh ubat tempat sarang dia, maka hak tu pergi ke ni, masing-masing nak lepas, nak berselamat daripada nak mampu. Tuhan buat bandingin di hari kiamat esok lagu tu lah kita semua ni
Kena beringat molek jadi molek untuk hari tu. Tak kena dek jadi payung, tak kena dek jadi bekal nasi ke apa dak. Jadi bekal kita untuk kita nak timbal pada hari tu. Jadi manusia ni supaya dengan anak-anak duk rata riti lagi wa takunul jibalu kal'ahnil manfus, dan juga di hari itu gunung gane ni seperti mana al-ain ni bulu kambing hak yang telah dikuting dah tu. Lagu mana? Lagu tu lah. Bulu-bulu kambing, lepas tu kena hembuh di anginnya rata gitu. Hebatnya, dahsyatnya hari kiamat. Jadi bulu kambing, kerak-kerak bulu kambing tu buat bandingnya sini bulu tak cung situ, pasti nak pergi ke mana? Pergi ke atas. Bulu. Kita tak nampak bulu kambing kita dah guting, tapi jumpa kita tengok kabu dia nak serupa dengan bulu-bulu kambing. Bila lah kabu tu dipupuk angin, maka dia rata hidup musim. Lagu itulah keadaan Bukit Bakau Gunung Gane yang kita tengok hak kejap berlaku dunia ni. Bila berlakunya hari kiamat, serupa dengan bulu kambing tu, serupa dengan bulu-bulu tu lah. Tak ada kuasa kejap, tak ada kuasa berat langsung terbaik rata ritik. Fa amma man taqulat mawazinu, pada hari itu semua manusia ni akan buat dihitung, dihisap timah masing-masing amalan dia, hak buruk dan juga hak baik. Maka adapun orang-orang yang berat timbangannya, timbangan amalan hak dia buat hak baik itulah berat molek. Kerana atas dunia ni buat belaka-laka hak Tuhan suruh. Segala yang jadi ibadat dia buat belaka. Sebab kita di hari ni kita ada di bulan puasa. Tuhan kata Nabi juga ayat, siapa buat amalan di bulan puasa dia akan lipat ganda. Sehingga amalan di satu malam yang kita kerja di bulan puasa ni berlipat ganda. Supaya dengan berpuluh-puluh tahun kita kerja ibadat yang lain, iaitu malam Lailatul Qadar. Oleh itu, bila kita ada di bulan ni, kita ambillah peluang, rebut masa dan rebut ketika ni kita buat kebaikan sebanyak mungkin. Daripada sedekahnya kita, baca Qurannya kita, senyum kita, wisalah kita, semua ni kita kena buat jadi banyak. Dan kita tinggal apa yang hak biasa kita dah buat sebelum pada ni. Biasa dah kata kau orang mengupak, kau orang caci, kau orang hina, kau orang jeling, kau orang, semua tu kita ketepikan. Kita buat amal ibadat. Cuba boleh gak kita azalkan di bulan puasa ni sepaling kurang aku ni nak sedekah 5 kub sehari. Paling kurang nak sedekah. Ikutlah jalan mana nak sedekah, nak mau makan buka puasa, nak sedekah buat masjid, ikutlah. Itu paling kurang lah. Paling kurang 5 kub, 10 kub pun ikut, 100 pun duduk di atas ikhlas kita. Dia nak ikhlas. Lalu tu nak ayat di sini, orang yang timbal amalan dia tu berat, maka dia ni Tuhan kata fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia ni akan ada dalam kehidupan yang diredai. Maknanya dengan kebaikan dia tadi, dia rasa senang, seronok, puas hati dah. Radiyah mana? Puas hati. Adapun waktu hak timbangan berat, amalan baik berat. Fa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringannya timbangan amal kebaikan dia. Masa ni kita nak tahu ni, segala amalan yang kita buat kebaikan ni, bila ditimbang Allah, aku eno sikit ni mung berat timbangan mung, aku sikit. Alah nak kelewat semula tak ada dah. Nak kelewat semula tak ada dah, tak ada peluang dah.
Jadi ketika ni lah suruh kita ni rebut masa yang ada umur 90. Hak masa 90 ni belum pada sampai 91, rebut molek, rebut buat banyak daripada amalan kebaikan nak jadi berat. Takut jadi rengeh ni. Apabila rengeh amalan ni, dia kita ni neraca dua. Bila amalan berat, amalan hak baik rengeh, tentu amalan jahat ia berat. Dia duk tak kelo, neraca. Bukan kelo musim ni. Kalau kelo musim tak apa, dia tak nampak. Dia timbang hak baik dengan hak buruk. Kalau hak baik ni rengeh, mestilah hak buruk tu berat. Lalu kalaulah hak baik ni rengeh, buruk berat, tempat mana kita lagi? Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kelik dia adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah. Kenapa neraka hawiyah? Tuhan suruh kita tanya pula. Tuhan tanya sendiri pula. Wa ma adraka ma hiya. Mengenal tak neraka hawiyah tu apa? Mu tahu tak neraka hawiyah tu apa? Mu tak rasa takut kan? Tuhan royak pula. Neraka hawiyah narun hamiyah, iaitu api neraka yang sangat menjulang nyala. Panas kuat sekali. Inilah balasan orang yang banyak buruk keburukan yang kira kerja di atas dunia, masuk dalam neraka hawiyah. Hawiyah ni neraka yang panas. Sedangkan neraka ni panas dah. Neraka ni panas dah. Kerana hak kita duk guna api yang kita duk guna dah hari ni, mengikut hadis Nabi, dia ayat kata malaikat ni mari celuk dah. Waktu baik daripada neraka ni, api yang kita duk guna dah hari ni, waktu baik daripada neraka celuk di dalam laut 2 kali dah. Kalau tak celuk, munasaya Nabi kata kita tak boleh nak guna apa sekala. Tak boleh nak guna ambil faedah daripada api sikit pun. Kerana api yang kita duk guna ni dia kuat dah. Hak ni berasa kuat dah. Oleh itu apabila sahabat Nabi SAW, apabila Nabi cerita kepada mereka bahawa api yang kita dah guna di hari ini adalah satu juzuk daripada 70 juzuk, daripada 70 juzuk yang Tuhan beri kepada api neraka. Kita dah guna hari ni 1 gear. Lepas tu ada lagi 99 gear. 99 juzuk lagi api neraka hendak jadi hamiyah, panas tu. Nak dibakar kita semua tu orang yang neraka tu. Apabila Nabi royak pasal tu, sahabat Nabi kata cukup dah. Kita padai dengan hak 1 juzuk ni pun padai dah. Tak kena duk nanti hak 99 juzuk. Dalam riwayat yang lain, hadis Abu Hurairah juga dia royak kata hak kita nak guna ni adalah 1 juzuk daripada 100 juzuk. Ni nak kita ni rasa takut. Apabila kita takut dengan azab Allah, timbangnya kita rengin hak baik, berat, hak buruk, maka kita akan duduk situ. Duduk tepat dia asal, iaitu di dalam neraka hawiyah. Mudah-mudahan dengan satu surah ni sama-sama kita sedar insaf dan kita buatlah amal kebaikan. Duk cedek di hari akhirat esok, taruh tipe molek, tipe dalam pin insya-Allah lain lagu tu lah kita nak guna di hari esok. Bila kita ni guna buat banyak, demo pandai mari tunjuk tipe, oh banyak weh aku tak sedar aku dak buat. Lu hak itulah kita nak. Mudah-mudahan kita dicucuri rahmat di bulan puasa ini, selamat kita dunia dan selamat kita akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.